Kita nak lukis muka menangis. Jom tengok sampai habis. Okay, mula kita lukis bulat dulu. Bulat yang sempurna. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Kita buat telinga dia boleh? Kita boleh lukis arnab lah. Kita lukis arnab. Lepas tu kita nak buat arnab ni dengan emosi sedih. Jadi pertama kalau kita nak tahu dia sedih tak sedih, kita tengok mata dulu. Mata kita buat mata yang keluar air mata lah. Biasanya lukis arnab macam ni. Macam tu. Okay, kemudian dah ada mata, kita kena buat mulut yang sedih juga. Mulut biasa, mulut apa? Mulut cebek. Gitu. Lepas tu kita buat weaving sikit dekat dia punya apa? Atas, dekat dahi dia. Satu lagi elemen kita boleh tambah adalah elemen getaran. Bila kita nangis, kita shaking. Kita boleh tambah macam ni. Buat bulat, lepas tu bergoyang tu. Goyang-goyang bulat, goyang-goyang. Buat je dekat sekeliling ni. Terus dah nampak shaking, betul tak? Kan dah jadi kesedihan yang melampau. Next kita nak lukis apa lagi? Komen kat bawah.